So, kita tengok, right, kita ambil satu resistance dekat sini. Okay, this is the previous resistance. You guys boleh tengok dekat sini kan. Untuk FBM KLCI. Okay, sekarang ni kita ada next resistance dekat sini. 1536. Nampak kat sini? Clear, agak clear support yang lama juga. Alright. So, if dia boleh breakout sini, obviously momentum kita makin kuat lah. Alright. But mungkin dia akan rehat sebab dah naik straight sangat ni. Mungkin akan rehat sekejap. Mungkin macam tu relax steady sekejap kan. It's good. Okay. And then kemungkinan akan boleh breakout. Alright. So next resistance kat sini lah. Dan you guys boleh tengok breakout kat situ. Kemungkinan refer je pattern lama. Okay. Alright. So kemungkinan if breakout sini, I know dia akan teruskan momentum. Okay. So itu yang kita harapkan lah. Jadi if you guys ingat siapa yang trade tahun lepas kan, market memang sangat-sangat aktif bulan Mei, bulan Jun, Julai macam tu lah kan, lebih kurang. So you guys boleh tengok FBM KLCI kat sini lah. Around Mei, nampak? Mei, Jun, Julai, nampak? Lepas tu Ogos tak jatuh kalau you guys ingat. Okay. Right, so itulah serba sedikit keadaan market.